Ikut beat lagu. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Kita dah sama-sama. Wah. Dia nak tengok. Biarlah. Seronok tak cara kita belajar menggunakan alam 21 pada abad ni? Bagi pendapat saya, kalau kita gunakan secara alam 21 ni, kita akan lebih mudah untuk komunikasi dengan kawan-kawan, dapat maklumat yang disampaikan oleh cikgu. Banyak benda yang kita boleh discuss. Kalau macam kita duduk yang biasa yang dua-dua dia susah untuk berbincang dengan kawan-kawan yang lain untuk dapatkan maklumat khas. Apa yang anda fikir tentang abad 21? Saya fikir pada alam 21 ni banyak juga perubahan. Semua sama-sama, meja semua teratur, comel loteh. Nama saya Muhammad Aziz, kelas 4B3. Bagi saya, 21 ni dia memberikan faedah kepada murid-murid. Dia bergabung, bekerjasama dan senang apa-apa je. Assalamualaikum. Salam. Nama benar apa? Muhammad Zafri bin Azman. 4B4. Alam 21. Oh, alam 21. Alam 21 memang menyeronokkan. Kita boleh bersama dengan kawan-kawan untuk dapat memberi pendapat yang lain. Assalamualaikum. Nama saya Siti Zulaikha binti Nasir kelas 4SM. Alam 21 saya dapat kongsi idea dengan kawan, jadi kerja dapat lebih mudah. Cara penggunaan alam 21. Pendapat. Okay, ini seronok. Menggunakan teknologi kita lebih advance dalam aktivitas. Okey. Assalamualaikum. Cikgu nama? Nora Abdul Wahab. Penggunaan alam 21. Untuk asaskan murid. Ya, dia bertumpukan kepada murid. Maknanya semua aktiviti you all yang buat. Cikgu cuma guide. Merubah menjadi fasilitator. Menunjuk cara, memudah cara. So you all buat kerja and then dia lebih akan membuka minda you all. Okay. Sorry. Okay. Cara alam 21. Tahu tak alam 21? Tahu cikgu yang terang dekat sekolah. Boleh tak bagi pendapat sikit macam mana alam 21? Alam 21 ni kita lebih kepada macam pelajar yang kena bagikan pendapat dia dekat cikgu. Macam isi-isi. So cikgu dia just guide je. Macam cikgu bagi satu tajuk. Lepas tu kita kena cari sendiri dia punya isi. Lepas tu kita bentangkan dekat kawan-kawan satu kelas. Kalau nak tanya apa-apa kita tanya cikgu lah. Macam okey ke tak kita punya isi. Saya tak nampak. Dengan aktiviti tu. Alam 21. Saya rasa bagus lah. Yang kumpulan sangat boleh kongsi pendapat. Seronok lah kan? Seronok. Apa lagi you dapat? Boleh berkomunikasi dengan kawan. Thank you. Pak, okay. Tengok. Okay, like. Okay. Salam. Lah, okay. Thank you. Okay, thank you. Best ke dia this new kind of thing? Pembelajaran alam. Yes. Kerjanya group grouping, boleh discuss, boleh share pendapat kita. So far okay lah. So far okay. Ini yang nak teknik pelajaran yang baru kita boleh menghadapi peperiksaan dengan senang. Okay. Thank you sebab kongsi pendapat yang diorang. Okay, thank you. Kau belajar sama bang. Dapat best ke apa ke? Apa you feel apa? Kita dapat mengelakkan silaturahim bang. Kita dapat silaturahim. Kita dapat masih seronok dan dapat menimbul ilmu lebih banyak kerana kita berkongsi-kongsi maklumat. Kan? Okay, terima kasih sebab kongsi. Like.
Bagi dia. Yang benar. You see, I was nothing more than a girl who wished for something different, watching her dreams from a distance.